Satu Langit dijunjung. Kumpulan Marhaban Seri Kenangan merupakan kumpulan marhaban generasi ke-8. Pernah menjadi Johan Anjuran Daerah Petaling 2006, naib Johan Anjuran Daerah Subang 2006 dan tempat ketiga Anjuran Jawi Wilayah dan Selangor 2008. Atuk, macam mana Atuk melihat kebudayaan dekat kampung ni? Sebab kalau kita lihat kita ada Melayu Campar, Boyan dan sebagainya. Macam mana Atuk lihat kebudayaan dekat sini? Sambutan kepada masyarakat tu memang baguslah. Jadi peranan saya supaya kita pergi ke tempat macam-macam tu, kita ambil perhatian supaya kita bawa ada satu kumpulan yang dikatakan satu masyarakat kampung ataupun lebih tepat kata yang warga ni satu Malaysia. Jadi itulah cara saya untuk mengumpulkan. Untuk membentuk satu masyarakat yang pelbagai etnik di kampung ini memerlukan sesuatu kesabaran. Tetapi oleh kerana dalam jawatankuasa kita ini terdiri daripada di kalangan jawatankuasa terdiri daripada imam daripada masjid, jawatankuasa daripada surau, jawatankuasa terdapat apa sahaja NGOs yang berada di kampung kita ni, kita terapkan mereka di dalam jawatankuasa komuniti Bestari. Maka apa saja aktiviti yang kita ingin laksanakan di kampung ini, kita dapat laksanakan dengan lebih mudah kerana mereka terdiri daripada wakil-wakil dari pelbagai NGO yang berada di kampung. Paya Jaras ni yang saya duduk sekian lama cukup harmoni. Tentang perkara ini cukup harmoni. Tidak ada perbalahan antara Campar dengan Melayu, Boyan dengan Minang. Tidak ada perbezaan. Jadi kita hidup bersama nama damai insya-Allah. Jadi bila ada kenuikan dia berkumpul semua, membuat sama-sama kerja. Jadi di situ saya pun rasa sungguh berbesar hati duduk di kampung ni. Minggu depan, ikuti aktiviti sosioekonomi dan budaya Komuniti Bestari di Don Sungai Rambai, Jasin Melaka. Antaranya, gasing pangkah popular di kalangan bukan Melayu. Kraf tangan diperbuat daripada kertas surat khabar dan daun getah. Pusat Cyber menarik tempat generasi muda bersantai. Homestay Parit Penghulu menjadi tarikan pelancong. Dan minuman jus akar kayu pengubat pelbagai penyakit. Syah, Nida, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab kata orang tu bawa saya berjalan keliling kampung ni. Banyak yang saya dapat belajar dekat kampung ni kan. Harap Fadli sudi-sudilah datang kampung Pajar ini. InsyaAllah, kalau nak susah datang, telefon. Boleh, tak ada masalah. Baiklah, rancangan kita di Komuniti Bestari Kampung Paya Jaras Hilir berakhir di sini. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. Tetapi di tempat yang lain pula. Komuniti Bestari, penggerak pembangunan minda masyarakat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Okey, jumpa lagi ya. Bye. Jaga diri baik-baik ya. Lain bawa kita tu. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bye.